Hai semua, Wawa kat sini. So hari ni tak adalah apa sangat pun, just nak cerita. Hari tu saja rakam video dengan husband, video masak-masak lah kan. Masa tu husband saya masak makanan favourite I all, which is asam pedas ayam. Saya sangat suka suami saya masak. Bukanlah sebab sedap sangat, tapi sebab dia macam kena lah dengan taste saya. Macam kalau asam pedas tu tak nak yang pedas gila-gila siapa tak boleh makan tu, tapi nak pedas and then nak letak apa kan, tu semua menepati lah apa yang saya nak. So hari ni dia masak asam pedas ni, kita baru balik pasar sebenarnya. So saya tengah basuh ayam, bersih-bersihkan ayam, dan husband pun ambil kerja masak lah. So kalau tanya saya memang tak suka masak. Kerja yang saya suka ialah macam kemas-kemas kan, kemas bilik air, basuh bilik air, mengemuk, menyapu, basuh lantai. Benda-benda macam tu saya suka. Kalau suruh masak memang tak suka. Tapi itulah sebab saya suruh rumah. Kalau nak tunggu husband balik kerja baru masak, kebetulan anak-anak saya, jadi terpaksalah I harus masak juga. Tapi ada hari, banyaklah juga hari sebenarnya, husband IOS akan balik kerja baru masak untuk kita orang. So siang tu dia makan simple-simple lah, nasi goreng ke something like that. Balik baru husband masak. Nampak tak betapa cerutnya saya di situ. Macam asam pedas ni saya letak bendi, which is my favourite sangat-sangat. Saya suka asam pedas banyak daun kesum dan juga letak bendi. Kalau tak ada bendi tak terong, boleh lah menepati lah tu. Cuma kalau letak bendi extra sedap. So ni asam pedas pun dah siap. Tengok warna pun dah tahu sedap. Ya Allah, telurnya macam nak suruh masak hari ni pula. Okey, dan biasanya lepas masak ni saya tak terus makan lah. Biasanya saya akan mandi lah dulu, sebab saya dah basuh-basuh ayam tu kan, husband yang akan rasmikan dulu. So dia makan. Saya tak tahu lah di mana logiknya makan dalam mangkuk macam ni. Whatever pun, combo terbaik ialah dengan telur dadar. Okey, bye.